Đủ rồi. Được chưa? Anh đây ha. Makan dulu lah. Makan dulu cepat ni. Bukan ni apa ni? Nak buat ni. Hijau. Kau duduk dengan diri. Sikit-sikit. Ha? Sikit-sikit. Tak apa buah semua tak apa tinggal belah-belah. Gigit sikit, seri sikit je. Tak boleh tak nak buat. Makan dulu. Ayat. Satu ni. Hei. Jangan bangun. Jangan duduk makan. Tidur. Nafas. Dalam buat Nabil tu. Berjawab Nabil. Tak ada pakai. Nabil kan? Tengok. Tak masuk ke? Itu mindset tu. Kalau macam tu mindset. Tak masuk je macam mana ni? Kalau macam tu mindset. Kena gigit tu. Mindset kita pecat lah. Aku makan sebagai bah. Jangan elok. Boleh. Aku sampai fikiran. Aku pau tahu ah. Pau gay. Baratkan tu macam apa sini ni macam tok gadi tokok kalau dah tu. Boleh kan. Dalam tokok ang. Itu. Ni. Tak leh nak kenyang. Yalah tu tu. Dia tak masuk hidung. Boleh pokok tu bagi keluar ayam pun tak apa. Pokok sikit tak apa. Kalau macam tu sebab mindset lah. Sebab kalau tak gigit je, hang tak rasa lagi tau. Tapi hang awet sebelum gigit tu semua fikiran lah. Itu kalau hang dah start gigit hang awet baru tu rasa. Tahayul. Ni tahayul. Gigit tu. Telan. Sampai keluar rasa sirih. Sampai rasa sirih. Cantik. Sampai rasa gula. Minyak. Steady. Minyak. Jadi bapak ah. Minyak. Gue apa pedang. Sikit. Tahan. Duduk. Okey tu. Duduk. Punya pelan-pelan. Duduk. Tahan. Kosongkan fikiran. Boleh. Punya sikit ni layak dah. Okey. Lagi turun kita betul ni. Abang duduk depan. Siapa? Oh, Abang Yusuf ah. Main jom. Sudah kita. Lepas apa adik? Ikut lah. Ikut. Apa ikut adik? Pakai rokok. Sampai pun YouTube lah. Mana ada. Ayah aku semua ambil. Jangan kiss. Ha? Ayah ambil sini. Aduh, tu pengantin. Oh, pengantin. Bagi dekat anak dekat jalan. Oh, jauh gila. Dia boleh Weh,
RM10 duit lama. Tak ada RM1,000 ni. RM10,000. Tolong. Duit mah. Tu mah. Tu mah. RM10,000 nak bayar. Tunggu. Tunggu lah aku nak ambil. Ambil gambar betul-betul. Orangnya ni. Mana dah. Duk ngapa mukis? Ada lagi. Papa cakap ikut apa mukis. Ada. Kan nak masuk. Tak tahu. Abang suruh ikut kan. No. Takkan nak ambil gambar. Mana apa ni? Ini mama. Masuk kat sini kan. Kita tunggu mama. Papa apa tu masuk? Ini kat masuk. Kat masuk. Adik. Ya. Betul lah sekarang. Betul eh. Betul lah. Dia tahu saya orang Melaka lah. Ah. Saya cakap Dulu saya terima kasih ya kerana sampai kat rumah sahabat kita iaitu Cik Mak Yop dan isteri ya kat kampung Merah. Yang saya tahu ni yang datang ni semua daripada Sungai Petani ya. Alhamdulillah saya ucap terima kasih dan selamat datang. Sebelum meneruskan majlis pada pagi ini, saya memperkenalkan diri saya adalah Datuk Sidang. Orang Melaka cakap Sidang ni ketua kampung. Tapi tempat lain saya tak tahu lah kan. Dia ketua kampung, dia serta dengan ketua adat. Kalau ada majlis, ketua adat mesti ada. Bila ada ketua adat, setiap majlis yang berlangsung, ketua adat yang jalan dulu. Lepas tu baru kita serah kepada syarak meneruskan ijazah kampung. Okeylah. Lebih dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Alhamdulillah, terlebih dahulu nak kenal pun semua dah kenal. Tapi saya memperkenalkan lagi lah. Inilah tuan rumah Cik Muhammad Ayub bin Umar, iaitu bakal pengantin penyayang lah. Bakal bukan pengantin, belum jadi itu. Okay. Kabar dagang dari seberang, berat muatan kayu menanti. Dari semua petani perempuan datang. Kami orang Melaka sudi menanti. Okey, Alhamdulillah. Yang saya tahu hari ini rombongan yang datang daripada Sungai Petani. Saya nak tahu jugalah apa ajak dia. Saya nak bagi camu dan saya nak tahu siapa yang mewakili. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilah bin Ismail. Bapa saudara, tok saudara ke pengantin lelaki. Jadi kami semua datang daripada Sabah untuk Yang saya tahu hari ini kita datang yang pertama kita nak mengisi. Dah mengisi nak tahu juga tu. Kita memang tak kenal kan. Yang bakal pengantin kita, yang kenal bakal suami dia.
Tapi tanya mak dia lah. Kalau mak dia dah tengok sebelum ni, kita teruskan jalankan majlis hari ni lah. Dah tengok, okey lah, kita teruskan lah. Okeylah, terima kasih. Banyak lebah, sembarang lebah, lebah hinggap di pohon bulu. Banyak sembah, perkara sembah saya dari situ. Okey, Alhamdulillah. Abang kata, Pakcik Main kata, Tok Saudara kan. Hari ni yang pertama datang melangkah masuk dalam rumah yang mulia ini, yang disaksikan semua hari ini, termasuklah ayahanda bakal pengantin kita, iaitu Menisik. Dan saya nak tahu juga, depan mata saya ni ada cincin dua, yang mana satu Menisik, yang mana satu. Yang ada dua yang besar, ada yang satu yang kecil. Satu besar, satu kecil. Ha? Oh, baca di sini. Yang bertunang besar, yang berisik. Okey, nampaknya dah ada depan mata saya. Saya terima sebagai ketua, saya terimalah sebentuk cincin sebagai tanda persetujuan antara kedua belah pihak. Keluarga sahabat kita daripada Petani dan saya sebagai ketua, sebagai ketua tuan rumah ni, saya menerima. Okey, dan selepas Presiden dah setuju, okay, kita teruskan dengan gelombang kedua, iaitu bila dah Presiden dah setuju, kita teruslah bertunang. Bila dah bertunang, kita tanya jugalah, awak kata orang Melaka kalau tak pantun, tak seri macam ni, buah-buahnya dapat ketawa. Itu dah jadi satu persahabatan. Untuk saudara. Untuk saudara. Tak ada orang Kedah tak apa. Kalau orang Kedah tak boleh pantun, tak apa. Saya kasih dengar untuk orang Kedah. Bukan dia pakar. Okey, Alhamdulillah. Sudah lama langkah laksatnya condong, barulah kini batangnya rebah. Sudah lama yang dikandung, baru sekarang diizinkan Allah. Betul tak? Selama ni dia dah rancak. Hari ni barulah dia tak program oleh Allah. Saya sebagai ketua adat, saya cukup suka majlis ni. Pada hari ni kita merisik, bertunang, terus kita nikah. Tak payah nak bertunang dulu, nak bawa anak-anak dah berjanji, iaitu antaranya sebanyak 10. Maknanya dah selesai lah. Bila dah selesai, saya takkan tanya lagi. Saya nak tanya lah selanjutnya, iaitu tahu tak mas kahwin di sini di Melaka berapa mas kahwin? 150. Dulu 100. Sebelum bulan 7 tu hari 100. Saksi sekarang imam 150. Saksi, 2 saksi 50-50. Maknanya 250. Lepas tu dia plus RM50 untuk anak karya. Kita ni mendatang kena untuk anak karya. Maknanya total kat situ dah pergi 300. Lepas tu yang untuk dapatkan kad tu, kad kahwin tu, nanti imam akan pesan macam mana. Dia hantar ke, selalunya prosedur baru, pengantin kena hantar. Dia terus bayar di sana. Bila sana dia tahu berapa perjalanan silap saya RM80. Lepas tu saya sebagai ketua adat daripada 10 tadi 1% saja. Tak banyak. 1%. Kalau 10% kan dapat kata lagi. Okey, Alhamdulillah. Nampaknya buat kata orang, kita daripada awal dah kita merisik, dah bertunang. Coba lagi. Kita teruskanlah. Kalau saya bagi peluang untuk ahli keluarga memberi sepatah dua kata lah sebelum saya meneruskan majlis ni. Saya minta ahli keluarga berilah ucapan, apa-apa ucapan yang diberi. Saya sebagai ketua adat, saya mendengar sajalah.
Bah. Ada nak pantun. Rasik. Tengok rasik. Abang cakap lah. Handphone tu apa? Handphone tu. Ha. Buat terima apa Assalamualaikum. Saya sebagai wakil kepada tuan rumah kami datang Johor. Buat sikit bang, tak dengar. Allah. Kau bagi pantun pula ni tuan. Pergi ke pasar membeli petai. Petai yang dibeli bersama laksa. Kami datang bukan nak santai, datang masuk. Datang merisik semula desa. Bila dia dah bagi? Dia dah jual dulu. Buat saja lah. Itulah dia cakap. Kalau orang Melaka cakap, kalau tak ada batu, tak dapat dengar gerak-gerak macam ni. Okey, kita dah sampai di penghujung. Sambil bertingkah teruna dahra, memakan pinang, tapaknya sendal. Surat watika pembuka bicara, majlis bertunang mengikut adat. Kalau tak ada adat, apa rupanya kita masuk dulu saja tak cantik. Ya, Alhamdulillah, saya mengucap terima kasih pasal perjanjian kita pukul 9.30. Pukul 10 imam sampai, tapi tak apa, saya sebagai tuan rumah, saya menerima segala apa-apa kelewatan. Saya memohonlah ampunan daripada orang Surau Petani. Saya tahu orang Surau Petani Melaka tak pandai jalan sebab dia banyak sempang. Kalau nak kau patuh sempang-sempang kan takut kena balas sebab saya tak buat. Tapi tak apa, sebagai gelak ketawa ni, sebagai persahabatan dan persaudaraan kita ni, alhamdulillah, kalau hari ni ada hidangan atau hantaran yang dibawa hari ni, kita pun ada membawa hantaran. Orang cakap orang Melaka kalau pergi Makusia kosong, balik mesti ada isi dalam Makusia. Tapi buatkan kurang kalau malangkan nak hantar bertanda, tak cantik pula kosong tangan melenggang kan. Tak apa, itulah hantaran kita yang ada di atas tu sebagai tukar ganti. Okey, ini saya tak banyak bercakap lagi sebab bapak pengantin pun dah tunggu lama. Akan bersama-sama kita untuk menikahkan anak beliau hari ini. Seorang bapa memang tanggungjawab dia. Kalau lebih baik ayah abdan, nak dapat berkat semua pada ayah. Kalau kita pandai-pandai sini tak kekal lama. Okey, kalau dah bagi satu tu saya tutuplah majlis pagi ni. Tadi tu pantun untuk Mesir. Yang untuk bilang dalam satu. Kuat sikit. Orang nak kutuk dah. Mata tak nampak. Okey. Tuan tadi masuk. Ayah masuk dulu. Saya akan beli. Okey. Pergi Melaka membeli cecaluk. Singgah sebentar kota Ikhwan Musa. Kami datang bukan sekadar bertamu, datang meminang bunga dilita. Jawab. Banyak-banyak bunga. Hari ni pantun untuk bunga. Biar saya jawab pula. Bintang bukan sebarang bintang. Bintang dicinta si gadis ayu. Datang bukan sebarang datang. Datang menunjuk adat Melayu. Okeylah, terima kasih. Saya ucap kepada abang kita. Sempat juga buka Google. Tapi tak apa. Okey, dengan ini saya terima kasih kepada bangga bapa pengantin dan saudara anjur kita. Sebagai tuan rumah, saya mewakili pihak saudara Melayu ucap terima kasih kerana sudi sampai ke rumah kita hingga besok. Besok
Kalau boleh kita datang pukul 11 suku pun tak apa. Sebab sini kita nak sana pukul 12. Ada berangkat pukul 9 lebih sebab mungkin sampai tu. Kalau mat-mat pasal masjid sebelah dekat. Bila orang dah masuk waktu nanti, kita ganggu sama tak berulang tadi. Bila dah selesai mandi, kita boleh duduk sana. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya tumpang mandi. Kalau ada umur panjang nanti, saya pergi sungai penjara. Silakan. InsyaAllah. Dengan ini saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okey, saya dan tak lupa saya terima kasih kepada Tuan Imam. Selamat datang. Saya jemput Tuan Imam 1, Cik Mazhari, Bilal kita, Abidi, Noja, dan Salman, sila dapatkan tempat untuk majlis nikah kita. Duduk kat kursi. Putri Siti Nurul Aina binti Ahmad Yop, sila keluar untuk mendapatkan tempat duduk. Ibu mana ibu? Ibu mana ibu? Wajib no rumah tu atas. Alah. Saya panggil mak. Tak panggil lagi. Aku keluar, dia minta terus duduk di depan mana. Okey, alhamdulillah nampaknya semua dah berada di Dewan atau Peladang yang menjadi saksi pada pagi ini. Mana orang suka bertani tadi? Siapkan batu. Yang kami hajat sudah tercapai, yang kami doakan sudah terkabulkan. Okey, alhamdulillah. Kalau nak banyak pun jalan selesainya majlis. Okey, saya serahkan majlis ini kepada Tuan Imam kita dan dua saksi kita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bi sabri wa la tudri amri wa la tudri
qawli amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Tuan Ketua Syarah Masjid Tuan Hamidi serta Encik Salman. Seterusnya yang saya raikan tuan rumah iaitu Encik Ahmad Yop, Encik Emas keluarga, dan saya raikan juga rombongan daripada pengantin lelaki yang saya difahamkan jauh datang dari utara itu semua ni. Selamat datang tuan ke Tanah Merah, Tarikh Tanah Merah Gelugong Melaka. Alhamdulillah. Dan tak lupa juga saya raikan kepada kedua pasangan pengantin iaitu Encik Muhammad Muklis. Itu dia sebut ni. Encik Muhammad Muklis bin Yusuf serta Siti Nurul Aina binti Ahmad Yop. Alhamdulillah seri kedua pasangan pengantin pada pagi ini. Dan saya mengucapkan InsyaAllah. Jadi bagi memberkati majlis pada pagi ini, mari sama-sama kita mulakan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan kitab. Semoga majlis ini diberikan keberkatan kepada Allah Subhanahu wa taala dari awal hingga akhirnya. Amin insyaallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah. Ayub akan menikahkan kamu dengan Muhammad Muflis. Adakah kamu setuju dengan rela hati? Adakah perasaan mana-mana pihak? Tak ada. Betul? Betul depan rumah Muklis ni? Tengok? Betul? Ni saya boleh tengok berapa sudah dikatakan pahala. Okey? Betul kalau betul saya perlu mengatakan. Kalau tak betul jangan saya. Alhamdulillah. Terima kasih. Seterusnya saya bertanya dan minta kenal kepada Encik Ahmad Yop, yang mana pada pagi ini Encik Ahmad Yop akan menikahkan anak atau nak wakil wali kepada saya dan nikah sendiri. Baik, alhamdulillah. Nikah sendiri minta tolong kata. Rasulullah SAW telah bersabda, maksudnya pernikahan itu adalah sunnahku, maka sesiapa yang tidak beramal dengan sunnahku, ia bukan daripada golonganku. Alhamdulillah. Marilah kita sama-sama bersyukur kehadap Allah Subhanahu wa taala kerana dapat hadir memudahkan majlis angkat nikah antara saudara kita dan pasangannya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan perkahwinan sebagai satu cara untuk meramaikan umat manusia yang bersih dan terpelihara keturunannya. Perkahwinan merupakan satu sunnah yang digalakkan oleh Islam, sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa yang pertama yang bermaksud, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu bermula dari diri yang satu iaitu Adam, dan menjadikan daripada Adam itu pasangannya istrinya Hawa, dan juga yang membiarkan dari keduanya zuriat keturunan lelaki dan perempuan yang ramai. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut-nyebut namanya, serta peliharalah hubungan silaturahim kaum kerabat, kerana sesungguhnya Allah sentiasa memerhati atau mengawasi kamu. Perkahwinan juga merupakan satu cara untuk mengelakkan jenayah zina. Zina merupakan satu perbuatan yang keji dan membawa kerosakan, itu nasab keturunan. Seperti firman Allah dalam surah Al-Isra yang ke-32 yang bermaksud, dan janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina itu satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat yang membawa kerosakan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan perkahwinan sebagai satu jalan untuk pasangan suami isteri mewujudkan kasih sayang. Hari kamu akan dinikahkan, maka bertukarlah kertas kamu untuk seorang bujang kepada seorang, dan nikah menjadi seorang apa? Suami. Alhamdulillah, faham. Dan jadi suami mempunyai betul. Cukup. Betul tu, maksudnya memberi nafkah yang wajib. Okey, seperti menyediakan tempat tinggal yang selesa,
menyediakan makanan, minuman dan sebagainya. Yang paling penting, ingat apa yang saya cakap hari ini, mengikut kemampuan kita. Mana yang kita mampu, itu yang wajib kita beri. Okey? Jangan tak boleh pun kita belasah juga kata orang Melaka ni masalah ni. Jadi harap Aina pula isteri terima dengan hati yang ikhlas apa yang suami beri. Jangan merungut. Okey? Mudah-mudahan apa yang suami bagi itu mendapat keberkatan. Alhamdulillah, terima kasih. Sebenarnya Aina, tak tanya tak boleh tak sedap pula kan? Sebutkan kepada kami satu tanggungjawab isteri pada suami dalam rumah tangga. Mentaati suami. Betul lah. Tengok tidak? Ada tahu kan? Betul. Mentaati suami, buat apa yang suami suruh, tinggalkan apa yang suami larang selagi mana ia tidak melanggar hukum syarak. Orang isteri di kawan-kawan ibu ni senang masuk syurga. Ikut je apa yang suami suruh, tinggalkan apa yang suami larang. InsyaAllah. Selagi mana ia tidak melanggar hukum syarak, ikut saja. Okey? Alhamdulillah. Kami saya ucapkan. Jadi suka saya tanggungjawab ni bukan apa, kerana biarlah bila kita tahu pasangan pengantin ataupun pengantin baru ni tahu tanggungjawab dia sebagai seorang suami dan seorang isteri, dia akan menjaga rumah tangga dia dengan sebaik mana yang boleh. Sekiranya datang masalah, mereka akan tahu peranan masing-masing bagaimana nak mengatasinya. Tapi kalau tak tahu tanggungjawab suami dan isteri, itunya yang banyak berlakunya kepincangan dalam rumah tangga. Mungkin tak tahu atau mungkin bapak tak tahu. Jadi itu yang saya bertanggungjawab. Alhamdulillah, pernah saya ucapkan. Jadi saya pun nak menyatakan masa, saya rasa mungkin itu dah tak apa kot. Jadi sini, okay, habis ni tamat dengan nama bujang awak ni. Okay. Boleh faham apa yang saya cakap? Kita cakap tak nama ni, dia punya direct ni. Boleh? Boleh, Alhamdulillah. Okay, Cik Ayub. Muklis nak rehearsal dulu. Rehearsal dulu, jangan sombong. Rehearsal dulu. Okey, baik, insyaAllah. Nanti belum Pak Mentu kan, belum ada itu lagi. Okey, ni kan. Jadi bila kita sebut nama kamu Muhammad Muklis bin Yusuf, nyawa saya. Okey, nyawa saya. Nanti tu. Jadi Pak Mentu akan lapaskan hijab, berkata kita sebut berapa pas kahwin? RM100. Okey, kita sebut lapaskan RM100 tunai. Baru kita buat. Kita nikah. Dengan mas kahwinnya Indo lah. Sini. Saya tak perlu ingat satu lagi. Tak perlu ingat kenapa. Okey, awak dah buat sendiri lah. Anda santai je. Anda sebut, biar jelas. Saksi dia jelas. Mampu. Itu yang original. Mana yang ada original? Mana yang original? Oh, boleh kata tapi ini sama. Dia nak duduk depan. Dia duduk depan. RM150. Patut.
tu. Kawan dengar dia ni. Boleh. InsyaAllah sebelum kita teruskan, marilah sama-sama kita beristighfar, kita bersyahadah sallallahu alaihi wasallam yang tadi muslim berhubungan kadir dan berbagi ikut istighfar insyaallah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يزوج على ما أمر الله به إمساك بالمعروف أو تسريح بإحسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يزوج على ما أمر الله به إمساك بالمعروف أو تسريح بإحسان. Muhammad Lukis bin Yusuf. Ya saya. Aku nikahkan akan dikau dengan anakku Siti Nur Aina binti Ahmad Yub dengan mas kawinnya RM100 tunai. Aku terima nikahnya Siti Nur Aina binti Ahmad Yub dengan mas kawinnya RM100 tunai. Nas lapar ha. Tak boleh. Ni sekali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يزوج على ما أمر الله به إمساك بالمعروف أو تسريح بإحسان. Muhammad Lukis bin Yusuf. Ya saya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يزوج على ما أمر الله به إمساك بالمعروف أو تسريح بإحسان. Muhammad Lukis bin Yusuf. Ya saya. Aku nikahkan akan dikau dengan anakku Siti Nur Aina binti Ahmad Yub dengan mas kawinnya RM100 tunai. Aku terima nikah Siti Nur Aina binti Ahmad Yub dengan mas kawinnya RM100 tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashraf mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kedua pengantin ini dan pertemukan keduanya dalam kebaikan semata-mata. Ya Allah, lembutkanlah hati kedua pengantin ini seperti mana lembutnya tanah apabila terkena air. Ya Allah, ya Tuhan kami, pertemukanlah kedua pengantin ini dengan penuh kuasa, kasih sayang dan kita mencintai sebagaimana Engkau jadikan antara hamba-hamba-Mu, Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul-Mu. Satukanlah hati kedua pengantin ini
seperti mana penyatuan Nabi Adam dan Hawa, Nabi Yusuf dan Zulaikha, Nabi Ayub dan Rahman, Nabi Ibrahim dan Siti Hajar, Nabi Sulaiman dan Balqis, Nabi Musa dan Zafran. Engkau satukan jua hati kedua pengantin ini, seperti mana engkau mesrakan junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama isteri-isteri baginda Khadijah Sauda, Aisyah, Hafsah, Zainab binti Khuzaimah, hingga Safiyah, Zainab binti Jahsh, Juwariyah, Ramlah dan Maimunah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah dan kekalkanlah sifat mesra, serasi mahabbah dan kasih sayang antara kedua pengantin ini. Tunjukkanlah mereka jalan takwa dan jalan yang benar. Lanjutkanlah usia keduanya dalam kebahagiaan, kegembiraan, kesenangan dan ketenangan jiwa. Himpunkanlah keduanya atas kesepahaman dan kasih sayang yang berkekalan, serta jadikanlah keduanya dalam kalangan orang yang diredai dan terpelihara maruahnya. Jadikanlah mereka dalam kalangan orang yang mensyukuri nikmat-Mu dan menghadapi cabaran dan ujian dengan penuh kesabaran. Anugerahkanlah keduanya keturunan anak cucu yang soleh dan soleha, daripada lelaki dan perempuan. Ya Allah, ya Tuhan kami, timpakanlah nikmat-Mu, murahkanlah rezeki-Mu ke atas mereka, dan peliharalah mereka daripada segala tipu daya, serta jauhkanlah mereka daripada akhlak yang buruk. Sempurnakanlah segala cita-cita dan pengharapan mereka, serta elokkanlah kesudahan mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan limpah rahmat dan kemuliaan-Mu, perkenankanlah permohonan ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah majlis ini majlis yang dirahmati, dan perpisahan kami selepas ini perpisahan yang terpelihara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. InsyaAllah ini bertaklik bahawa jika apabila saya tidak bermusyawarah dengan isteri saya Siti Nuraina binti Ahmad Ayub, sama ada saya meninggalkan dia dengan sengaja atau paksaan, atau dia meninggalkan saya dengan paksaan selama 4 bulan, sama dia berturut-turut atau lebih, atau saya atau wakil saya tidak memberikan nafkah kepadanya selama 4 bulan, sama dia berturut-turut atau lebih, sedangkan dia tak nak kepada saya, atau saya menyebabkan mudarat terhadap tubuh badannya atau kehormatannya atau keanehan atau sebarang barang syar'i, dan kemudian dia mengadu kepada mahkamah syariah dan bukan sabit aduannya di sisi mahkamah, maka pada ketika itu jatuhlah taklah saya ke atas isteri saya. Alhamdulillah. Habis faham? Apa tadi dia cakap tadi? Lepas taklid ni adalah ikrar kamu kepada isteri kamu pada hari ini, yang mana apa yang kamu bacakan tadi sekiranya berlaku dalam isteri kamu ataupun ahli keluarganya membuat aduan ke mahkamah syariah, dia sabit kesalahan, maka ibulah talak dengan sendiri, walaupun kamu kata kamu tak lepaskan. Jadi di sini sudah saya niatkan, bila kita berumah tangga, jangan simpan perkataan cerai talak dalam diri kita, buat mudah-mudah. Okay? Sekiranya bermasalah, cari orang alim, cari orang tua kita, minta iman nasihat, kita boleh menyelesaikan. InsyaAllah tak ada masalah yang kita dapat diselesaikan. Yang penting jaga hubungan dengan Allah, iaitu buat apa yang Allah suruh dan apa yang Allah. Pertama, solat itu. Okey, ajakkan kepada isteri solat, doa dan sebagainya, mohon doa yang terbaik. Okey, dan juga suka saya di sini. Lepas tadi juga bukan dari segi percakapan sahaja, ia menyebabkan juga perbuatan. Sekiranya kamu menyokong isteri, apa isteri boleh ataupun keluarganya boleh buat masalah. Okey, jadi saya harap kamu boleh faham. Kalau tak faham, jangan tanya saya. Seterusnya mereka akan mendengar kita di sini ada amanah kepada bapa mentua, kepada anak, ada waktulah patuh kepada anak, kita tanggungjawab. Semoga anak dengar tanggungjawab kita laksanakan oleh ayat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Adalah saya Ahmad Ayub bin Umar, wali kepada Siti Nurul Aina binti Ahmad Ayub. Dari saat ini menyerahkan tanggungjawab nafkah, perlindungan, keselamatan, kasih sayang dan tanggungjawab agama Islam kepada kamu, Muhammad Yukis Fitrah, nikmat iman, Islam, kesihatan dan isteri, serta berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat menjayakan majlis akad nikah ini.
Oleh itu, mulai saat ini saya menerima tanggungjawab sebagai suami kepada isteri saya Siti Nuraina binti Ahmad Yop dan akan berusaha dengan sebaik-baiknya untuk menjalankan tugas. Dan ketaatanmu kepada dia dan ikhlas serta menjaga maruah kepada Allah sepanjang masa semoga hidupmu mendapat keredaan Ilahi. Tentulah halalkan segala makan minum kamu dan ibu doakan semoga kamu boleh kesejahteraan dan kebahagiaan. Maafkan ibu atas segala kesilapan dan kesalahan masa mendidikmu. Amin. Kita baca nombor 4. Ibu dan bapakku sendiri belajar sendiri selama ini tidak dapat saya balas. Hari ini saya akan berguna daripada doa ibu dan bapakku semua malam. Dengan yang belum saya tahu, saya mohon doa rezeki ibu dan bapa agar saya dapat menghadapi segala cabaran di belakang ini. Kita sama. Saya ucapkan jutaan terima kasih tidak ini atas segala tunjuk pada bimbingan dan kesilapan. Serta kasih sayang yang tidak ternilai dikampunkan segala dosa dan kesalahan saya selama bersama insyaAllah. Terima kasih ibu dan bapa. Amin. Alhamdulillah. InsyaAllah apa yang disebutkan tadi daripada pasal tadi menjadi satu doa kepada anak dan juga penantu. Alhamdulillah. Seterusnya salam ibu dulu. Aina salam ibu. Tisu. Abang ambil tisu apa? Tisu. Ada Ambil tisu atau meja tisu? nak ada bakul tu. Aina sedang menghadap. Aina dan Latif menghadap. Okey. Please keluarkan mas kahwin tadi. Mas kahwin tadi yang RM100. Okey, keluarkan duit tu. Keluarkan duit tu. Please pegang separuh, Aina pegang separuh. Okey, dia nampak sikit. Jangan sentuh dulu dia nak pegang separuh saja. Okey, Aina pegang. Okey. Dalam masa yang sama, please dengar apa yang saya cakap. Beri salam pada Aina. Nak panggil apa ni? Ayah. Ha? Tak ada ni suka panggil Aina pula. Saya tak mahu apa nak kamu. Saya nak kamu tahu menghargai kasih sayang. Ayah. Okey. Beri salam. Lepas tu tiba sebut contohnya sayang. Maaf saya tak contoh sayang. Saya serahkan mas kahwin dan wajib kepada kamu RM100 tunai. Okey, faham? Nanti Aina tadi suami beri salam kan? Jawab waalaikumsalam. Apa? Abi. Abang. Saya nak kamu menghargai kamu kasih sayang tu. Saya selalu suka. Baby. Pasang baby. Tak kita tengok dari segi sirah. Nabi panggil isteri macam mana? Itu yang saya nakkan. Okey, nanti Aina sambut jawab waalaikumsalam contohnya abang. Waalaikumsalam abang. Saya terima mas kahwin ini. Terima kasih abang. Ataupun terima kasih Abi. Baby nak buat. Beri salam dulu. Mungkin beri salam dulu. Buat. Beri salam please. Assalamualaikum. Panggil hang aja. Bagi mic. Dia dalam mas kahwin. Tak dengar kau lagi. Buat sikit. Mic. Inilah saya tahu lah. Assalamualaikum sayang. Baik. Saya beri salam tadi. Abang, untuk contohnya abang. Mas buat ai lah. Pulang pada you. Okey.
Abang serahkan mas kahwin Muhammadi kepada saya RM1 tunai. Okey? Nanti Aina teruskan. Assalamualaikum Syekh. Abang serahkan mas kahwin RM100 tunai. Waalaikumsalam. Saya terima. Saya kahwin. Terima kasih. Okey. Ambil. Sampai belakang dulu kan? Okey. Ini ambil. Ini ambil. Baik. Kahwin. Kau kena pengampil nama Aina pengampil. Gambar awal. Cincin dulu. Dekat cincin dulu. Ambil dulu. Cincin dulu. Cincin dulu. Okey. Dua tu terlindung sikit. Tak terlindung. Tak bakar. Bantal dulu. Aina masuk ke sini. Jangan dulu dah tak main. Bagi betul. Oh, ani. Bagi. Boleh berjalan terbang. Gerikan sikit tangan. Cincin yang dekat. Ada lagi? Pakai dulu. Banyak apa pakai? Jadi lagi satu. Bodoh lah. Naik ke nak apa? Kamu sekarang dia. Dah masuk pun. Gelang. Ada gelang tadi. Gelang. Oh, dia dah pastikan pasang betul. Okey dah. Nanti dulu yang dulu. Okey, Aina salam suami. Pastikan hidung sentuh pada tangan suami, tunduk sikit dan muklis tangan sebelah terus ni. Tangan belah kiri letak pada kalau mata tu bumbun lah pada isteri, tapi letak bukan tolak akan pening pada isteri lah. Letak dalam masa yang sama muklis mohon doa yang baik untuk keluarga. Dan Aina walaupun tak dengar apa yang suami sebut, aminkan dia. Okey, mudah-mudahan apa yang dimohon itu Allah makbulkan doa dia. Insya-Allah teruskan. Salam. Duduk sikit Aina. Okey, sampai saya sentuh tak bagi lagi. Okey, mohon doa yang baik. Aina pastikan amin. Okey. Dah. Alhamdulillah selesai. Saya rasa selesai. Saya nak tutup. Abang nanti nak bagi pantun. Habis, selamat. Ni bantu apa ni bantu. Mana? Bunga melur di tepi halaman. Apa lagi? Harum wangi di waktu pagi. Dengan lafaz penuh keimanan disatukan dua insan sepenuh hati. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Nampaknya dah jual pun ada yang beli. Terima kasih saya ucapkan saya mewakili pihak tuan rumah Encik Muhammad Yom, Imam jemput jamu selera dan tetamu kita yang daripada Selangor tadi jangan lupa belum breakfast lagi kan. Jom terus minum. Bagi dia. Nak takkan gambar tu dia. Gambar tu dia. Tu kau mangai. Ada nak bangun ke sana? Mak mengaji tak ini bantu. Buah ada 5. Buah ada 5. Sini. Buah ada 5 je. Oh cukup. Ini dia. Batuk lebih depan lagi.
Kakak. Ni. Aduh, anak teruna mama ni. Watok, empat ni. Okey, ni anak siapa? Ni anak siapa? Ni kembar. Ni kembar. Ni siapa? Zain. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نعاد الله إن شاء الله تعالى آمين إلى أرواح من كان حمدا سبيل الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين 3.